Itulah. Orang cakap untuk kita bergerak ke hadapan, kita perlukan sebuah titik mula. Dan dengan gagal lawak telemovie 7 saat tu, tuan-tuan dan puan-puan, siapa sangka tahun lepas, saya punya filem perdana keluar di panggung wayang. Filem pertama saya, dan dalam filem tu saya ada 20 saat. Betul orang cakap baby step is also a step. Tapi jangan 7 ke 20 saat. Beza 13 saat. Tahu tak siapa yang bagi saya 20 saat tu? Ni, Afin Syauqi. Dia call saya, dia cakap, Ayim, minggu depan free. Free bang. Sampai bila kau free? Sampai bila-bila. Cepat, baik punya Along. Dia cakap, aku rasa satu watak untuk kau. Stage manager. Stage manager. Nama dia apa bang? Nama Okey, boleh? Kau nak nama apa? Watak saya tak ada nama. Watak saya tak ada nama. Saya cakap, kenapa dia tak ada nama? Dia cakap, okey bang, tak apa bang. Okey, on. Pun hantar. Manajernya hantar skrip 6 page PDF. Saya tengok. Saya stage manager kan. Saya tengok page 1, stage manager, tak ada. Page kedua, stage manager, tak ada. Dia cakap, Abang Afin hire aku berlakon jadi stage manager ke? Betul-betul Saya cari sampai page ke-6 baru ada stage manager, satu line. 15 minit lagi nak bermula, pastikan semua sedia. Apa benda ni? Lepas tu kat bawah tu ada voice note. 15 minit lagi nak bermula, pastikan sedia. Bang, saya nyanyi ke bang? Ya, kau nyanyi. Astaghfirullahalazim. Kenapa saya kena nyanyi? Saya fikir balik, Afin Syauqi merupakan, selain pelawak, dia penyanyi. Entah-entah dia nampak bakat nyanyi pada saya. Saya pun okey, saya pun lagi semangat. Saya fikir macam tu, saya semangat. Saya training 15 minit lagi. 15 minit lagi. Saya call member saya, studio jamming kau free tak? Aku nak book. Aku book studio jamming kau. Berapa lama? 15 minit lagi. Keluar. Short story saya tengok, saya pergi, saya punya premiere. Korang tak faham perasaan saya. Datang premiere, semua artis-artis kat belakang ni, wayang tu besar. Kita tengok muka kita sendiri. Ya Allah, time tu bos sedar yang kayu sial aku berlakon.